あれはね、全員のだと。PMJ 情報。Macam mana boleh jumpa you sini? Morning guys. Hari ni kita nak pergi Arashiyama. So kita jalan kaki pergi Nijo Station, baru pergi Arashiyama Saga Station. So kita jumpa Lawson. Nak beli tak barang? Jom. Kita dah pergi payung kecil dalam 1,600. Yai. Yang ni boleh kirin boleh, Pocari Sweat pun boleh. On the way ke Nijo Station, dalam 1 kilo lagi. Oi lawa. Ini betul ni. Real Sakura. Warna putih. Blooming. Ini pun Sakibaki Plum besar. Ini Cherry Blossom. Okey, kita dah sampai dekat JR Nijo Station. So nanti kita nak masuk JR menuju Saga Arashiyama. Kita nak pergi Saga Arashiyama, dan kita naik ke platform 2 Nijo Station ke Saga Arashiyama. Rekod ni 7.13 sebelah kanan, 7.16 sebelah kiri. So yang tengah queue ni memang tunggu 7.16 lah. Oi, Sakura lah. Banyak sepanjang ni. So dekat sini kita pakai EcoCard je. Kita top up solat 10,000, and then pergi ke station, just tap je dekat IC card tu. So nanti kalau dah habis kita kredit, kita top up dekat mesin ataupun 7E pun boleh. Di Saga Toroko Station. So gate open pukul 8, tiket kaunter 8.35. Tapi saya dah beli tiket untuk pukul 9 lah. Saya tak perlu beratur lah nanti. Papa check kat Google, banyak kedai tutup, buka pukul 10. So kena pergi kombini lah. Cari kombini tu convenience store. Ui, awak jumpa dah Sakura. So nanti kalau 8.30, pukul 8 dah buka, kita patah balik pergi stesen ni tengok. Okay, so kita nak check makanan ni. Not found. Okay, ni kita beli kopi. Yang ni halal, check tadi. Ni air panas, yang lain haram. Okay, so just tunjuk QR code ni masa dekat tiket gate. Tiket gate rasanya dekat depan lah. Saya tak perlu beratur beli, sebab kita dah beli online. View of Sagano Romantic Train of Love.
Nombor 2 warna hijau ni. Rasa tempat step pijak kot. Warna hijau. Okay, car number 2. So kita naik sini. Ibu ni tak jatuh bunga dia. Ambil bang. Bang, ambil. Bang. Stiker. お待たせいたしました。列車まもなくの発車です。 Oh. Semua babai ni. Special ni. Ha? Dia tahu kita raya kot. Ha? Pasti dia welcome kita macam ni ya. Dahsyat. Dia punya hospitality dia. Dia babai kita. Best ni. Dia punya hospitality bagus. This is our first trip in the morning. Hai, hari ni pagi ni kita nak naik Sagano Romantic Train. Train ni comel tau, cakap train klasik. Okay, kita masuk dalam terowong. Tengok tu. Wow, comel. Stop dekat stesen kedua, ambil penumpang. Ni dalam terowong ni, stesen kedua ni. Dalam terowong baru keluar bunga cantik-cantik. Ada orang naik bot, ada bot. Hai. Tu ada lagi. Tu ada lagi yang naik bot tu. Bye. Nama river ni Okunawa River. Ada kuda lah. Ada kuda. Sakura. Nama stesen ni Toroko Komoika. Ramai kau yang naik stesen, nak naik train dekat stesen ni. Kita tengok ni, banyak ada sakura kat bawah ni. Okay, sepanjang nak jalan nak turun daripada train ni ada lah bunga sakura. Ni ada orang jual chestnut. Ismail? 1000円のだぞ。 TMJ 情報。海がね、あとチェスナット。 You know where does your face like TMJ 情報。馬堀。JR。JR セーブ。 Ubi kot.
Oh, ni ubi. Ubi kan? Ni keledek Keledek kan? Potato. Sweet potato. Ni outfit kita. Seorang-seorang tengok outfit. Outfit musim sejuk. Yang kecil pakai sweater biasa je. Jadi pakai trench coat juga. Saya pun pakai trench coat. Sedap lah pakai ni. Tapi dalam pakai selapis je, t-shirt and then trench coat cukup. Sebab temperature dalam, saya ingat 10 degree lah sini. Okay, check weather. Sekarang dekat Kamioka. Okay, Kamioka 12 degree. Padi kering. Dah tuai belum? Tapi dia lagi padinya tu. Ui, sejuk biasanya sejuk lah. Sejuk lah. View je ni lawa. Ni JR yang kita nak naik nanti. Pergi Saga Arishiyama. Ni apa? Kafe ke? Dah buka ke? Macam tak ada je. Ni kalau buka ni ada matcha. Ada lah. Oh, dia tengah bekerja, bercucuk tanam. Tapi Mak Saleh lah. Oh, foreigner lah. Dia macam training. Ni ada banyak lagi tau. Ni baru pertama. Kedua tak makan lagi. Memang rasanya memang manis dan berlemak. Sweet potato yang dijual oleh peniaga dia. Penjual dia macam muka, katanya macam muka TMJ. Memang pun. Lagi tak? Sabun magnet. Kita orang belum pergi lagi Bamboo Forest. Lepas ni nak pergi Bamboo Forest. Tapi kalau ikut timing sekarang ni 10.40 dah jam lah. Tengok macam ni di trafik. Hopefully tak ramai sangat lah. Oh, paper bag dia. Kita bagi Muslim kat dietary food. Nak macam ke nak buat ni? Okey. Okey lah. Ice cream. Ui. Arigatou. Arigatou. Thank you. Ni es krim. Ni kat sini sebelah apa Toroko Station. Kita jumpa orang Malaysia kat sini. Tu Malaysia. Ramai ni. Yang ini Saga Arishiyama Station. Kita gerak pada hotel tadi. Sebelah ni Toroko Station untuk Sagano Train. Ni orang Malaysia kat depan ni. Tadi jumpa naik train tadi dia tanya. Dia tanya pasal train, pasal tiket lah.
Ini on the way pergi ke Bamboo Forest. Ni semua ni. Dia punya rumah dia seketul. And then dia punya ni macam sakura ni kan patutnya. Ni belum lagi apa? Belum lagi ni cherry blossom ni. Ni. Sikit gini. Tak ada rezeki tengok. Sudah sampai. As expected. Ramai orang weh. Guys, nampak bunga sakura ni. Sebelah kanan ni. Sedepan tu Arashiyama Bamboo. Dia bukan sahaja buluh, sakura pun ada lah sekitar ni. Oh, kalau nak ambil gambar sini, do not enter patutnya. Orang tu selamba. Tidak ambil gambar background ni kan. Tengok berapa ramai orang ni. Ramai orang. So, kebanyakannya adalah tour. Ini daun-daun yang kering. Yelah. Inilah kubur orang Jepun. Oh. Nak ke sana? Jauh ni nak pergi tu. Smile. Pagi-pagi tadi kita on the way back daripada Family Mart tu, yang ramai-ramai tu di sini lah kot Ya. Wow. Thank you. Tapi pulau dia biasa je lah. Biasa pun Malaysia tak ada. Dia private property ke sini. Dia ada lagi lah sakura dia tu. Sikit. Dia punya kedai-kedai. Ni. Turis. Turis pun lalu sini, laluan. Tengok ni kalau masa pelam keluar kan. Penuh lah ni kan. Inilah rumah Hani stand.
Tila kuma. Apa ni? Kaki dah lawat. Kaki. Satu 580 yen ke sebiji? Kita orang on the way pergi Yoyong Hachi ni, jumpa satu tempat ni. Dia kata cherry blossom dia tengah apa? In bloom maksud, tapi belum penuh, belum lagi lah. Ni boleh masuk tak? Boleh lah. Jom ni apa? Wah. Sakura ni tahu kan? Oh ni ya, jembatan Tegetsku Bridge. So kita on the way ke kedai burger, Wagyu Burger. Okay, dah sampai burger. Ya, dia tulis ni, tak nampak. Yoyong Hachi. Halal? Ada. Dia tadi dia depan ada dia punya signboard, rupanya kat sini. Wagyu Burger kat belakang. So yang ni halal. So masuk kedai ni, dan kita order lah dekat mesin ni. So kita order sini dekat mesin ni. Wagyu beef stick burger 2,200. Ni campur air 2,006. Double meat, maknanya ni lagi banyak lah kot. Lagi Bismillah. Ada dua mesin dan penutupan cash. Tiga, empat, lima. So ada dua dia punya order kit dia. Okay, yes, kita baru dapat order burger. Diorang tak ada. Diorang semua type yang macam tu. Dekat meja tu ada tak? Meja ada USB tak apa. Tak pasal. Abang kena guna ni quick charger tu. So masing-masing dapat. Kita order setiap satu burger. Kenyang ke makan burger tengah hari? Mari kita try. Ni Wagyu ke? Wagyu lah, bismillah. Ni daging Wagyu. Banyak pula bang.
Sini jadi tempat tumpuan orang Melayu. Oh, Malaysia. Makan kat sini sebab halal. Dia ada chop 448. Save for the last. Save the best for the last. Adik, keluarkan daging dulu untuk makan last. Ni halal Jakim tengah check. Name mochi sweet. Apa benda? Ni bahan dia. Emulsifier. Ada emulsifier daripada Tak ada. Tak ada dia punya tu. Kita tengok dia contain apa. Same ingredient. Ni semua halal. Ni no alcohol, no pork. dia kata ini halal dia kata. Dia kata ni je Ni je Ya, ni je tak halal. halal. Ni mana nak? Yang mana nak? Yang ni. Kalau nak macam ni Yang ni semua halal. Halal, semua halal. Mochi ni. Halal. Kecuali ni. Kecuali atas merah ni haram. Dia kata ni, ni halal. Lawa ke topi ni dalam apa? RM1.5 kali 25 RM37. Okey lah harga dia. Sakura ni dia dekat dengan bridge ni. Kita orang pakai payung semua sebab sedang hujan. Lawang pembina view dia. Ada sungai, ada batu. Dia macam mini waterfall lah. Dengan cuaca sejuk macam ni, still acceptable lah suhu dia. Tapi kena pakai selesa pakai baju tebal lah. Tengok ni, baju tebal. Macam saya pakai heat-tech, t-shirt satu, dia pakai trench coat saja. Kat bukit tu pun ada lah sakura. Dia dah start blooming lah. Sebab tu Kyoto dah declare. Dia dah start bloom. Papa ingat masa dekat Osaka nanti dia dah ni lah, dah banyak jugalah. Sakura dah belum. Di sini. 桜の写真と川沿いの写真バチッと撮って最後 Lawa.
Malaysia ke bang? Dari mana? Sini. Dia berenang. Oh sana. Kau tengok sakura kat atas tu. Sakura. Boleh masuk ke? Oh. Oh, kat depan tu je stesen tu. Kan? Q line. So, anak saya Afiq Hadif dah jadi navigator di Jepun. Selama ni saya buat itinerary, saya mula-mula lah lead kita punya route. Sekarang dia dah pandai lah nak cari route sendiri, nak navigate and guide us. So just follow dia je. Please exit from the left side. Okay mak. Ya. Interview sebab hari kedua kat kita. Sehari semalam je 19,000 lebih dekat-dekat 19,000 lebih start dekat 20,000 tau. Dari pagi sampai malam yang kita jalan tu. Yelah sebabnya memang jalan je, banyak berjalan. Lepas tu berlari-lari lah, ya Allah, naik tangga, berlari penat ni. Sebab takut timing boleh sampai kan. Itulah. Tak sempat, macam tak sempat kita nak enjoy ni, nak tengok scenery, ambil gambar. Tapi okey lah, kita dapat pergi kat semua tempat yang kita nak pergi. Dan Ikut schedule lah. ikut kita cuba ikut apa kita yang kita plan lah, itinerary yang kita plan. Cuma hari ni tak pasti lah dapat achieve semua ke tak. Sebab sebab apa tadi ada masalah tadi kan dekat train tadi dengan IC card tadi untuk kakak tadi. Lepas tu ada sikit delay lah sikit. Macam kita nak pergi Arashiyama Bamboo Forest tu terlewat lah. Jadi dekat Bamboo Forest tadi tu memang crowded lah dengan banyak grup-grup yang daripada overseas lah pergi ke sana. Memang crowded sangat-sangat lah. Tapi kita pergi juga, kita teruskan pergi dan kita ambil gambar sikit-sikit lah dekat Arashiyama Bamboo Forest tadi. Dan lepas tu kita pergi berjalan nak pergi makan burger wagyu kan. Bayu on the way pergi burger wagyu tu kita nampak macam ada macam kawasan yang UNESCO heritage gitu. Ryuji Temple. Yang temple tu, lepas tu dalam tu ada macam adalah sakura. So that's why kita ni macam excited tengok sakura kan. Memang dalam plan lah. Dalam plan kita, and actually memang dalam plan lah, ada dalam itinerary. So tengok nampak pula ada sakura. So kita memang masuk lah dalam tu, ambil gambar semua. And lepas tu baru kita berjalan pergi makan wagyu burger yang sedap lah. Memang recommended lah. Dan after that kita beli souvenir lah sikit-sikit. Lepas tu baru kita balik ke hotel. Ni sekarang ni on the way balik ke hotel. Naik train dari Arashiyama. Lepas tu turun ke Katsura. Dari Katsura baru kita pergi ke Omiya untuk balik ke hotel. Dan hotel kita solat, rehat sekejap. Lepas tu kita akan teruskan perjalanan kita berjalan-jalan di sekitar Kyoto. Tengah on the way ke Mochi. Ini tempat ni, jembatan lagi satu. Okey, sekarang ni
Mama pula yang navigate kat depan. So dia akan tunjuk kita punya direction ke mochi-mochi. Afiq pula yang navigate. Mama tak confident. Nak ke kiri, nak ke kanan atau terus. Kyoto Pork lah. Tak boleh makan dah kita. Kyoto Pork Buns. Kedai dia tengok tu. Sekeping je kedai dia. Kena beratur belah kanan ni sini. Sampai dah kat mochi-mochi. Kedai ni memang viral. Ramai orang beratur. So siap ada orang arrange untuk queue dan payment. Tengok payment dia ada pakai mesin dia lah. Kira pakai cash atau card boleh. Kita orang beratur. Actually harga dia lagi mahal berbanding kat Kyoto. Kat sini 1000 yen. Dekat Nishiki Market maksud saya sebelum ni. Saya beli 500 yen. So extra 500 yen. So lebih kepada dia jual show lah. Okay, one chocolate. Chocolate, yes. Okay. Are you ready? Okay. Okay です。それでは参りましょう。チョコモチ一丁いただきました。やっおきにありがとうございます。それでは参りましょう。お願いします。せーの、よいしょ、はい。よいしょ、はい。まずはまんじゃいきます。よいしょ、はい。よいしょ、はい。よいしょ、はい。よいしょ、はい。しげと。よいしょ、はい。よいしょ、はい。よいしょ、はい。よいしょ、オッケーです。ありがとうございます。お待たせしました。チョコモチです。ありがとうございます。Okay, together picture. Okay, ciao. Together. Jom kita try mochi. Tengok. Ni mochi matcha. Dan kita order coklat matcha. Coklat mochi 2. Sedap tak? Dia ada inti juga Semalam pun sama ada inti. Coklat. Macam mana Mak? Tapi rasa dia okey. Rasanya macam semalam lagi sedap. Ya? Semalam murah je 500 yen. Dekat Nishiki Market tu. Mana macam rasa segar. Mana macam packing. Bismillah. Bismillah. Sedap juga. Tak ada compare dengan semalam. Semalam macam yang ni coklat tu sedap lah. Ini kan 3 macam saya nak compare dengan semalam ni.
dari segi tekstur yang ni lagi lembut berbanding semalam. Tapi semalam Dia sedap lagi yang semalam. semalam inti lagi sedap lah. Cuma tekstur dia tak berapa lembut macam ni. Overall sedap lah. Okay, our next destination adalah Matsubara Street, yang mana daripada mochi-mochi tadi just go straight upward. Dia ada, dia punya jalan ni elevate sikit. Kalau kiri Sanezaka, kiri ni Koreiji, Tehan. Terus ni Kyomizudera melalui Matsubara Street. Tengok nampak ujung tu. Ujung tu adalah Kyomizudera. Ini kalau pergi malam orang akan clear lah. Nak ambil gambar memang lawa lah. Cuma badan pula dah darat malam-malam. Sampai lah di Kyomizudera. Pak Sakura tu. View sekitar Kyomizudera dikelilingi oleh pokok sakura. Kalau musim bunga dia akan tumbuh bunga. Kalau autumn dia punya daun ni lah jadi kuning kemasan. Ini dia punya temple dia. Bunga sakura. Уберите зонтик, потому что там дождик вот так. Проходи. Господи, пока не этот. Сюда идите. Сюда идите, девочки. Проходи. Macam mana boleh jumpa you sini? Ayah. Kita hari raya lah pergi sini. Saya pun raya mah. You raya. Di sini mah. Aduh, sudah lama tak nak jumpa rekod macam YouTube lah. Okay. How are you? Okay lah. Anak satu? So laki lah. Anak? So laki can meet you. Ya, satu. Satu, tambah lah. Sabar lah. Bagi kawan. Bagi kawan. Sabar lah, kita sabar. Sabar. Bibi anak. Ayo, ada 3. Oh, jom. Kau lagi. Ni kawan bapa dulu. Kawan Toshiba. You sempat Amco tak? Amco sempat tak? Amco sempat. Sempat kan? 3 tahun. 3 tahun. And then kecewa. Betul, bye-bye. Bye-bye. Ini sudah bye-bye ya? Belum. Ada lagi. Okay. Kita setia. Setia. Okay. Very good. Okay, see you. Okay, bye. 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 Dia tadi bapa tengok dia. Ke Sanenzaka, Yasaka Pagoda. Saya nak tengok view dia. Sini ada step. Jalan dia ada step. Kena hati-hati. 60 meter. Oh, dah dekat lah. Tengok inilah yang photo spot tu. Kita dapat tengok live.
Inilah Yasaka Pagoda guys. Sekejap ni kita pergi kedai kopi dekat sini. Ini dekat Yasaka Pagoda guys. Kita plan nak minum dekat Kiss Cafe, tapi dah tutup. Sekarang dah pukul 5 lebih, 5:10. Inilah Kiss Cafe tu, tapi tutup. Kalau tak, kita dah boleh minum lah. Kiss Cafe. So, kita lambat di sini. Ramai pergi sini. Dia boleh print. Next destination adalah Halal Wagyu Ramen Yumon, yang semalam kita tengok. Semalam yang semalam kita lalu sebelum pergi Nishiki Market. Kita nak makan dinner kat sana. Apa dia? Ni baru buka, ni baru pintu depan dia. Ni baru. Ni, ini dia punya panglima. Ni macam guard lah. Kiri kanan tu, nampak eh? Dah lupa lah nama dia. Tapi dia ada, dia main guard tu. Kiri dan kanan ni, dia ada guard tu. Pintu depan. Tadi kita lalu pintu belakang. Menuju ke Halal Wagyu Ramen, berdekatan dengan Nishiki Market. Wah, sampai dah. Besar ramen. Halal Wagyu Yumon. Just moment please. Okay, kita dah ada kat Yumon. Ni nombor dia. Ni crispy karage. Kalau dia buat ayam kan. Crispy karage. Giant crispy karage. Ni gyoza. Gyoza. Ni kalau tak pandai ni, kalau sampai well done, jangan sampai well done. Buka dengan sambal. Ni apa? Tempura. Rice bowl. Rice bowl. Harga RM3,600. Kalau tengok banyak, maknanya tuna, Banyak tempura dia macam-macam. telur. Ni telur rebus kan. Ada nasi. RM3,600 per set. Ni value set, ada nasi, ada miso soup. Lepas tu ni macam ada kimchi lah. Kimchi eh? Ni memang betul kimchi. Lepas tu wasabi. Lepas tu ada sambal dia. Sini lah. Sini macam ni. Satu ni fix, satu ni sini fix, satu ni main sini. Apa gampang ni? Dah well done. Itu kita boleh makan terus.
lembut dia tinggi. Sup rasa lah, miso sup. Rasa kan? Ni makan dengan sudu kan. Makan dengan sudu, makan dengan chopstick kan. Kuah tu tak boleh campur dengan nasi. Nanti tak boleh nak ikat pakai apa? Pakai chopstick. Ni tempura. Timun ke ni? Saya ambil. Kita orang. Kita ada budak-budak ni. Pedas-pedas kan? Banyak pun tempura ni. Kita makan. Pedas-pedas kan? Tempura. Sedap tu tempura. Ni wagyu yang belum dibakar. Kita tak makan nasi lagi kan? So dia suruh bakar both sided. Gyoza already kan? Both side ni kita kena bakar. Semua sama satu lagi. Okey. Daripada warna merah tadi kita bakar sampai dia warna apa tu? Coklat lah. Dia dah warna coklat. Kalau nak lagi sedap kita letak lagi. Bunga Ni tempura. teratai. Biji bunga teratai. Tempura biji bunga teratai. Lotus. Biji bunga teratai. Lotus. Ni ada tempura udang. Panjang ni. Tak ada makan udang. Satu. Buat Ada nak rasa? Ini dah well done sangat. wagyu ni. Yang bahagian luar ni, dia punya daging dia dah bakar dah. Ni bahagian yang dipotong tu belum lah. So yang belum dipotong ni kita kena bakar ni. Macam ni kan. Kita bakar. Kita balikkan. Itu bahagian yang merah tu dah jadi coklat ni lah, coklat. Dah settle dia punya dinner chatsil dekat Halal W Newmont. Lepas ni kita nak jalan pulang. Ataupun sidang mana-mana. Oh yo, ngam-ngam. Beli ngam-ngam orang